Tadi Tuan Nazri kan ada mention tentang program di Kidflix ni adalah program licensing. So, bolehkah saya nak tahu kalau kita dah menetapkan lokasi dan premis yang sesuai, lesen apa yang diperlukan untuk play school dan juga preschool? Maksudnya kalau seseorang itu nak membuka taska ataupun play school, so agensi yang terlibat untuk memohon lesen ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM. Bagi untuk pelesenan tadika ataupun preschool, mereka memohon lesen dengan agensi Jabatan Pendidikan Negeri ataupun melalui PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. Bagi siapa yang nak menubuhkan taska tadika, bekerja rapat dan ikut sahaja panduan yang telah ditentukan oleh JKM dan juga JPN di satu-satu daerah ataupun negeri tu. Bahagian tu lah yang paling leceh kan Tuan, untuk nak kena naik turun pihak berwajib, nak kena jumpa beberapa agensi. Jadi saya nak tahulah kan, kalau berkenaan dengan kita nak kena deal dengan pihak berwajib ni, adakah pihak HQ akan bantu bakal Kidspreneur ataupun bakal pengusaha baru untuk memudahkan sikit diorang punya proses? Proses pelesian ini sebenarnya bagi orang yang tak tahu cara, dia nampak complicated. Jadi apa yang saya nak sarankan kepada Kidspreneur atau kepada kita berbakal Kidspreneur ni ialah, maksudnya sekiranya apa jua masalah yang mungkin tak jelas, tak terang, rujuk balik kepada HQ, kerana kita kena faham bahawa proses satu tempat di jabatan itu kadang-kadang agak berlainan dengan satu tempat yang lain. Cuma kalau katakan dia langsung tak tahu, dia tak ada panduan dan tidak ada orang menasihati macam Kidflix menasihati mereka, benda tu akan jadi lagi complicated, lagi menyusahkan dan mereka tak nak buka taska tadika. So kalau nak buka taska tadika, ambil Kidflix, insya-Allah kita memudahkan sebaik mungkin, insya-Allah.